Ya Allah, tak puasa? Ish, kau ni teruk betul lah. Mana boleh tak puasa? Kau tunggu ayah balik nanti. Didik dewasa tak sama macam kita didik anak tau. Termasuk bab puasa. Itulah nak sembang panjang. Okey, tak apa Bro Amin. Alang-alang ni kebetulan saya nak pergi masak ni. Jom kita masak sekali kat rumah saya. Saya masak? Menu semua dah ready dah. Kan dia ada jarak antara 7 hingga 10 tahun. Berapa tahun ni? 3 tahun kan? 3 tahun. Apa benda patut kita buat dalam tempoh 3 tahun tu? 3 tahun tu bermaksud mak ayah perlu menjadi suri teladan. Dia tak puasa penuh, jangan cepat marah. Sebab yang penting puasa ke solat. Solat dulu. Settle solat. Dan ingat tadi, contoh tadi, kalau nak suruh mak ayah puasa, suruh anak-anak puasa, mak ayah pun kena tunjuklah puasa. Sebab kadang-kadang mak ayah pun boleh tahan juga puasa duk maki orang. Okey. Puasa penting kerja. Tak kira kan. Nak sebut, walaupun kita tak dapat nak luang semua, kena ingat, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. So, kalau tanya saya, waktu ibadah yang paling comel selain daripada puasa adalah pertama sahur. Kepada penonton di luar sana, macam biasa, jangan lupa like, follow, share, komen. Tazkirah Ramadan 2025. Right.